Oh, ho, ho. Oh, oh. Wah, saya sudah siap membuat rumah roti halia. Ia dibuat khas untuk lelaki roti halia saya. Sentuhan akhir. Tahniah atas rumah baru Anda. Dan siapa itu di sana? Adik perempuan Miley. Oh, tidak. Dia ada Grinch. Kamu tahu apa yang perlu dilakukan, Grinch? Tepat pada sasaran, ya? Jess, kenapa awak buat macam ni? Tunggu, apa yang sedang berlaku? Ada bunyi datang dari bumbung. Apa? Ah, kami ada hadiah besar. Ia pasti dari Santa. Jess, lihat. Ya, ini rumah-rumah baru dan kita akan buat 4 mainan. Dan untuk Grinch saya, dia akan sangat gembira. Lelaki roti halia saya, adakah awak okey? Itu tidak kelakar. Tunggu, apa itu? Tidak mungkin. Rumah saya diperbuat daripada roti halia sebenar. Betapa lazatnya. Oh, maaf kerana makan rumah awak saya terbawa-bawa. Tapi lihat, saya sudah baikinya. Sekarang mari kita tambah hiasan. Ia akan dibuat daripada krim dan manisan. Betapa indahnya. Sekarang mari kita buat pokok Christmas roti halia. Ia akan sempurna untuk rumah Anda. Lihat betapa cantiknya ia. Dan beberapa lagi. Wah, begitu meriah. Dan gula-gula tebu ini. Ya, isi really sedap. Mari kita tambahkannya ke rumah juga. Berikut pintu dan balkoni serta beberapa tingkap ia kelihatan begitu menarik, begitu bersemangat Christmas dan gingerbread juga menyukainya. Perkara besar. Saya juga akan ada pintu dan 2 tingkap gebel. Dan jangan lupa tentang balkoni bersalji. Baiklah, lihat bumbung itu. Ini sangat menyeronokkan. Hebat, saya suka. Grinch, bagaimana dengan kamu? Wow, bagaimana kamu suka rumah baru kamu? Akan dilakukan. Eddie, ay kita iska salji instead. Teno wawanay. Saya ada bunga ini. Oh, tak mungkin. Kita semua berlumuran tepung. Kamu sangat kelakar. Ia tidak kelakar. Tunggu sebentar. Grinch, adakah kamu okey? Ya, saya okey. Dan saya suka. Baiklah. Mari kita teruskan. Saya setuju. Lihatlah hiasan cantik yang saya ada di sini. Ia sungguh menawan. Dan lihatlah hiasan saya. Oh, sebuah pokok Christmas. Betul-betul di hadapan rumah. Wah, bagus. Baiklah, kita teruskan. Saya ada idea untuk landasan kereta api. Lihat, ada kereta api. Bagus. Oh, satu lagi idea. Mari kita pecahkan mentol lampu.
pikir saya akan mula bercerita seram? Tidak, cuma lihat pencahayaan. Awi seri merindah. Dan yang lila lampu-lampu berwarna-warni itu. Kita dalam semangat Christmas dan Tahun Baru. Ia sangat menakjubkan. Gingerbread saya pasti menyukainya. Dan Grinch saya juga menyukainya. Apa yang akan kita lakukan seterusnya? Hah? Kita akan menghias rumah dari dalam. Setakat ini, ia kelihatan agak kosong. Hei, lelaki roti halia. Mari ambil sedikit biskut dan krim. Dan dengan biskut, maksud saya roti halia sudah tentu melukis hati. Oh, ya ampun. Ayo, ambil dan gantung di rumah. So ini bersama mini jokes yang first reading. You want the worst dreams, yes? Dengan jokes tahun baru sempurna. Sekarang coba perabot. Seterusnya, kita akan ada tangga. Sebuah perapian. Super major recursive. Nextly, Leicester ke Uwichibi Tahun Baru dan Christmas di sini dan makan makanan yang lazat. Lihat hadiah-hadiah itu. Semakin banyak, semakin baik. Saya sangat gembira. Rumah saya kelihatan sangat hebat. Ia mempunyai segala yang saya perlukan di dalamnya. Lihat makanan yang lazat ini dan ada juga perapian. Dan pokok Christmas sudah tentu. Banyak sekali. Mereka bersinar dengan begitu indah. Terima kasih, Miley. Saya gembira awak suka. Jess? Bahagian dalam rumah sepatutnya menyerupai gua sebenar. Kita hampir sampai. Bagaimana kamu suka katil kamu, Grinch? Sempurna, kan? Kamu tidur? Baiklah, saya akan menghias semuanya sendiri. Ini pakaian kamu dan cermin. Wah, lihat perabot ini. Saya rasa ia luar biasa. Bagus, saya sudah siap dengan 2 tingkat. Dan apa yang patut saya lakukan dengan tingkat ketiga? Oh, saya tahu. Kita akan letakkan pokok Christmas, beberapa daripadanya. Semuanya sudah siap. Kamu hebat, Jess. Saya pergi dulu. Hebat, yang penting kamu suka. Tapi jangan terlalu teruja. Hei, apa yang Grinch buat di sini? Pertunjukan malam tahun baru. Hebat, nampak seronok. Sementara Grinch mengalih perhatian Miley, saya akan makan beberapa biskut halia. Siapa yang sedang mengunyah? Tak kisah. Ayo, Grinch. Sebenarnya saya akan beber roti halia untuk saya dan Grinch. Dia pasti lapar juga. Saya sudah selesai. Kamu boleh habiskan, Grinch. Saya penat. Pertunjukan sudah tamat. Sudah. Tunggu. Apa yang telah kamu lakukan? Adakah kamu mencuri roti halia dari rumah saya? Tidak mungkin. Bagaimana kamu boleh buat begitu? Bagaimana ini boleh berlaku? Berhenti makan itu. Tidak. Apa? Tidak. Saya tidak akan benarkan kamu makan lelaki roti halia saya. Bagaimana kamu boleh buat begini? Dengar, Miley. Adakah kamu ingin minum teh dengan saya? Saya setuju sepenuhnya. Ia benar-benar sedap. Terima kasih.
Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini. Tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Selamat bercuti, selamat berseronok.